Okey, selamat datang semua ke kupasan kita hari ini. Kita nak simbang pasal satu dokumen yang sejujurnya sangat dekat dengan jiwa mana-mana pelajar. Ya, senarai 29 kesalahan di asrama. Tapi, tunggu dulu. Sebelum anda mula mengeluh atau teringat zaman kena denda tu, jangan pandang senarai ini sebagai buku hukuman semata-mata. Mari kita ubah sikit perspektif kita. Cuba anggap benda ni macam satu playbook peribadi anda. Playbook untuk apa? Untuk menguasai seni kehidupan berkomuniti dan orang kata langkah pertamalah ke alam kedewasaan. Menarik kan? 29, 29 peraturan semuanya. Bunyi macam banyak gila kan? Macam ada 29 cara berbeza untuk anda cari pasal dan dikenakan tindakan. Tapi relax, jangan panik dulu. Walaupun angka ni nampak agak menakutkan, lepas kita kaji betul-betul, kita akan dapati yang kesemua 29 peraturan ni sebenarnya berakar umbi daripada dua prinsip asas yang sangat-sangat logik. Rasa hormat dan keselamatan bersama. Jadi untuk mudahkan pemahaman kita semua, kita dah pecahkan ke-29 peraturan ni kepada 5 tema utama. Kita ada tanggungjawab, masa dan kehadiran, larangan perniagaan, melindungi harta bersama, adab sesama penghuni dan akhirnya kita akan tengok falsafah di sebalik 29 peraturan ni. Jom kita selami satu persatu. Kita mulakan dengan bahagian pertama iaitu tanggungjawab masa dan kehadiran. Okey, anda kena faham satu benda. Asrama ni pada hakikatnya adalah sebuah micro-community. Macam masyarakat kecil dan ia hanya boleh berfungsi dengan baik kalau setiap ahlinya patuh pada jadual. Benda-benda macam ponteng solat jemaah, sengaja tak pergi kelas prep atau sengaja balik lewat, ia sebenarnya bukan isu anda terlepas satu acara tau. Bukan. Anda sebenarnya sedang memecahkan kepercayaan. Anda mengganggu kelancaran rutin harian seluruh komuniti yang sangat bergantung kepada tahap disiplin anda. Dan jangan ingat sekadar tunjuk muka tu dah cukup ya. Tengok pada peraturan 20 ni. Sengaja tidur dalam kelas semasa kelas persediaan atau prep. Peraturan ni wujud untuk tegaskan yang penyertaan aktif tu wajib. Masa prep ni memang diperuntukkan 100% untuk anda fokus belajar. Bukannya nak jadikan kelas tu pot untuk kodak tidur lepas berjaga malam main game. Memang tak boleh macam tu. Seterusnya, kita masuk pula ke bahagian kedua, larangan perniagaan dan barang terlarang. Cuba bayangkan senario ni. Langkah pertama, ibu bapa kat rumah mungkin rasa simpati. Jadi, diorang pun pesanlah makanan lauk mewah secara online tengah-tengah malam. Nampak macam murni dan prihatin kan? Tapi sebenarnya, ini dah melanggar peraturan 27. Lepas tu, langkah kedua, anda pula seluduk masuk makanan basah tu. Bam! Langgar peraturan 17. Kesudahannya, macam mana? Masuk langkah ketiga, sisa makanan tu mula berbau, tumpah merata-rata dan secara tak langsung anda dah melanggar peraturan 19 pula. Daripada satu pesanan online yang nampak innocent, asrama anda tiba-tiba jadi kotor dan bertukar jadi syurga untuk pelbagai serangga perosak. Memang cari nahas. Selain daripada isu makanan basah tadi, memang ada larangan yang sangat ketat terhadap sebarang bentuk perniagaan atau sewaan tanpa kebenaran, termasuklah menyimpan barang terlarang. Kenapa pihak asrama tegas sangat bab ni? Sebabnya, sebarang pasaran gelap atau kerja sambilan yang tak sah ni, ia akan merosakkan persekitaran itu sendiri. Asrama sepatutnya jadi tempat yang saksama, selamat dan bebas daripada apa-apa gangguan komersial. Pendek kata, pihak asrama cuma nak kekalkan suasana pembelajaran yang paling optimum untuk semua orang. Okey, ini membawa kita ke tema ketiga, melindungi harta bersama. Tahu tak, cara anda layan dan jaga fasiliti asrama ni sebenarnya banyak mencerminkan integriti pribadi anda sendiri. Cuba kita bandingkan. Di bahagian kiri, kelakuannya betul, tidur dengan selesa dekat katil dan fokus belajar dekat meja. Semudah itu. Tapi kat bahagian kanan pula, kita tengok senarai kesalahan, ibarat rekaan dalaman tak diundang ni. Vandalism, gatal tangan nak ubah susun atur perabot sesuka hati dan menconteng dinding. Hakikatnya, pihak asrama dah sediakan wang yang paling praktikal. Diorang langsung tak perlukan kreativiti yang akhirnya cuma merosakkan harta benda awam ni. Satu lagi, penjagaan ni bukannya terhad pada perabot atau dinding je tau. Bila kita cakap pasal kehidupan berkomuniti, ia bermakna kita semua kongsi sumber utiliti yang sama. Kalau anda membazir elektrik dan air atau salah guna peralatan asrama, ia bukan sekadar merugikan pihak pengurusan. Sebenarnya, tindakan tamak dan tak bertanggungjawab macam ni akan bagi impak buruk yang sangat direct dan sangat tak adil kepada rakan-rakan dom anda yang lain. Jadi semua benda yang kita dah sembang tadi ni, ia secara tak langsung membangkitkan satu persoalan yang agak mendalam. Adakah asrama ni betul-betul sekadar tempat untuk anda balik, rebahkan badan dan tidur waktu malam? Cuba anda fikirkan sejenak. Mari kita kupas jawapannya dalam bahagian keempat, adab sesama penghuni.
Jawapannya sudah tentulah tidak. Asrama ni umpama sebuah ekosistem yang hidup dan bernyawa. Mungkin peraturan macam larangan bermain secara melampau dalam dom, tak boleh sesuka hati pindah dom tanpa kebenaran, atau larangan kongsi tempat tidur ni nampak macam sangat mengekang. Macam tak boleh buat apa kan? Tapi sebenarnya, niat utama peraturan ni adalah untuk melindungi ruang peribadi anda, mengekalkan standard kebersihan asas yang tinggi, dan yang paling penting, memaksimalkan keselamatan kolektif semua orang dalam ekosistem tu. Dan keharmonian sosial ni bergantung 100% kepada struktur. Sebab tu kesalahan macam tak hormat warden, melawan pemimpin pelajar atau mengingkari arahan dipandang sangat-sangat serius. Simple je sebab dia, sebuah komuniti yang berdisiplin akan hancur dan automatik gagal kalau tak ada benda asas yang bernama penghormatan. Hormat kepada rakan sebaya dan juga hormat kepada kaki tangan yang setiap hari berdedikasi memerah keringat nak pastikan kehidupan asrama tu teratur. Akhir sekali, kita tengok bahagian kelima, di sebalik 29 peraturan. Kini, kita boleh nampak dengan jelas macam mana sebuah rutin yang mantap tu dibina. Bermula daripada etika pakai pakaian khas bila nak keluar, patuh pada jadual Dewan Makan, sehinggalah kesedaran tentang batas sempadan, contohnya tak menceroboh kawasan larangan. Setiap satu peraturan ni, tak kiralah sekecil mana pun ia nampak, sebenarnya tak direka secara sembrono atau suka-suka. Kesemuanya dijalin rapat untuk membentuk satu gaya hidup yang sangat tersusun, teratur dan yang pastinya selamat untuk anda. Jadi pada akhirnya, inilah mesej yang paling penting untuk kita bawa balik. Peraturan ni sebenarnya bukan diwujudkan semata-mata untuk menyekat kebebasan anda. Sebaliknya, ia ada untuk membina kepribadian. Cuba renungkan benda ni betul-betul. Bila anda dilatih untuk elak 29 kesalahan ni setiap hari, bukankah secara tak langsung, asrama tu sebenarnya tengah mempersiapkan mental dan tahap disiplin anda untuk menempuh alam kehidupan yang jauh lebih besar, lebih mencabar dekat luar sana nanti? Pastinya ya. Teruskan sifat ingin tahu anda dan kita jumpa lagi di kupasan akan datang.